Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton dan juga pendengar Hidayah Podcast? Hidayah Podcast. Buka mata, buka hati. Hidayah Podcast. Buka mata, buka hati. Hidayah, Hidayah. Suara yang menyapa. Hidayah, Hidayah. Kisah yang mengubah. Real talk, real faith. Kita jalan bersama. Hidayah, Hidayah. Dari gelap ke cahaya. Alhamdulillah, kami kembali lagi. We are not back in business, but we are still in the business. Okay, kami tak bagi harapan. Kami kembali dengan episod yang kedua. Okay, dan juga episod kedua ini dengan tajuk yang lebih dekat di hati kita dan juga insyaAllah menjadi teladan untuk kita semua. Okay, apakah tajuknya yang akan kita kupas pada hari ini? Jadi tajuknya ialah akhlak serta kepribadian Nabi Muhammad SAW. Okey, untuk topik ni macam biasa, Hidayah Center kita bukan saja mengupas ataupun memahami sesebuah topik tu berdasarkan satu perspektif saja, tapi kali ini kita akan cover mungkin dalam 3 perspektif. Okey, mungkin yang pertama kita akan tengok daripada segi perspektif seseorang yang pernah yang pernah bergelar sebagai bukan Islam, dan kemudiannya dia menjadi seorang mu'alaf dan kini bergelar seorang mukallaf. Okey, jadi untuk kita dapatkan ketiga perspektif ini, okay, kita bawakan seorang figura yang cukup saya hormati, iaitu Tuan Johannes Lucas, okay, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Hidayah Center Foundation. Apa khabar Tuan Johannes? Sihat Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Cantik baju beli kat mana? Terima kasih. Sama kita baju ni, baju batik. Tema batik pada ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang macam mana keadaan Hidayah Center Foundation sekarang? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sudah tak sedar Hidayah Center Foundation bila ditubuhkan sejak 2012 dah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi alhamdulillah kesan daripada sokongan daripada masyarakat di luar sana yang menyebabkan kita terus mapan, terus berada di hadapan untuk melaksanakan visi misi kita. Selari dengan tema kita, sampaikan Islam, perkasakan mu'alaf. Kami meyakini dengan sokongan masyarakat di luar sana yang menyebabkan mereka dekat dengan kita. Cara kita menyantuni masyarakat majmuk juga merasakan bahawa ini keadaan hikmah yang mereka rasa selesa dengan cara kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama doakan dan juga menyokong usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Hidayah Center Foundation. Okay, macam saya mention tadi, kita akan hit 3 perspektif. Okay, macam orang kampung saya kata 3 in 1 lah. Okay, macam Nescafe pula 3 in 1. Okay, jadi insyaAllah kita akan go fasa mengikut fasa lah, daripada macam mana Tuan Johannes ni ketika dia zaman bukan Islam kemudian menjadi seorang mu'alaf dan kini bergelar seorang mukallaf lah. Okay, jadi sebelum kita teruskan, kepada semua para pendengar dan juga para penonton, jangan lupa untuk subscribe. Di bawah tu tekan button subscribe, subscribe Hidayah TV, dan juga tekan button loceng untuk anda semua terima notification berkaitan dengan video-video yang akan diupload selepas ini oleh Hidayah TV, insyaAllah. Okay, baik. Jadi Tuan Johannes, bila kita berkata berkenaan dengan Islam dan juga Nabi Muhammad SAW, ketika seperti yang sedia maklum, Tuan Johannes sebelum ni pernah berada di zaman kata belum lagi menerima agama Islam, pernah bergelar sebagai seorang yang bukan Islam. Jadi mungkin Encik Johannes boleh ceritakan sedikit, siapakah Tuan Johannes ni, ataupun saya tengok sebenarnya, saya ada tengok dekat TikTok ada Tuan Johannes punya username tu, Brother Johannes kan. Boleh saya panggil Brother Jo, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay. Brother Jo, macam mana, siapakah Brother Jo semasa zaman itu? Kan boleh cerita sikit? Alhamdulillah, masih Saudara Rafi. Kalau dilihat sebelum penghijrahan tu memang dilihat zaman remaja. Zaman remaja. Jadi bila zaman remaja ni, zaman muda-muda. Muda-muda dulu. Sekarang masih muda lagi. Belum pecah lagi. Jadi kita melihat dekat sini sebelum penghijrahan ni banyak membaca. Banyak membaca, banyak mengenali manusia kan. Sebab daripada keluarga yang sederhana. Kemudian dari segi latar belakang pendidikan pun sederhana juga. Itu yang menyebabkan bila diberi ruang untuk belajar dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah ke universiti, sebenarnya ruang tu sangat besar.
yang menyebabkan peluang ni saya kata dah ada dekat Menara Gading bila lagi kan. So itu antara peluang yang menyebabkan bila saya mencari. Keluarga yang bila kata keluarga sederhana, seorang ayah yang mempunyai 12 orang anak. 12 Masya. Saya yang ke-10 lah. Alhamdulillah. Nombor 10 Masya. So bila yang ke-10 ni dia nakal sikit. Tapi nakal tu ada nakalnya kadang-kadang berfikir secara logik juga. Kadang-kadang terfikir kenapa dia macam ni, kenapa dia macam tu. Itu yang menyebabkan kita dah cari-cari lah. Tapi di peringkat awal tu saya banyak sebenarnya kehidupan bersama kalangan kawan-kawan yang Muslim. Sama ada di kampung ke di sekolah ke kan. Ada kawan-kawan Muslim. Sebab kami lebih kurang 5% saja. 5% saja. So 5% ni sangat sikit lah yang bukan Islam. Jadi rasa tidak kekok juga bersama dengan kawan-kawan. So kalau diorang puasa ke, diorang pergi sembahyang ke kan. Dulu kalau hari raya ke. Tapi yang paling best masa raya dengan kedua-dua selamat lah. Sebab ada makan. Dia makan. Itu yang syok lah. Sebab bila remaja ni, budak-budak ni dia suka nak makan. So makan tu menjadi tarikan. Jadi benda tu tak adalah rasa macam kekok bersama pergaulan antara Muslim dan Muslim bukan Muslim tu biasa je. Dan di situ juga melihat bahawa keharmonian approach yang dikongsikan oleh kawan-kawan waktu tu sebenarnya tak ada perbezaan antara kami. Itu yang menyebabkan kami mudah lah. Yang akhirnya sampailah sekolah menengah, dah mula berpisah dengan mereka, jumpa balik. Kemudian kat universiti. Itu antara yang menyebabkan awal-awal dululah. Belum Islam gitu. Dan rasa mudah lah sebenarnya. Cuma bezanya sangat bila berada dekat Semenanjung. Itu lain sikit. Mungkin kerana suasana pergaulan tu sangat berbeza. Jadi sebab itu ada kelainan sikit lah. Alhamdulillah. Itulah sedikit makluman yang boleh kongsikan. So Jonas peluk Islam tahun bila tu? Alhamdulillah pada tahun 1999. Masa tu tengah belajar lagi. Apa yang menyebabkan titik permulaan untuk peluk agama Islam? Dahsyat ni punya jawab soalan ni. Kena tunggu masa, kena 2 jam lagi ni. 2 jam. 2 jam boleh kita set. Boleh semua. Dia sebenarnya paling penting adalah lita'aruf, saling kenal mengenal. Tapi bila rupanya saling kenal mengenal itu sebenarnya ada perbezaan yang tidak diperasan. Mungkin ada tapi tak perasan. Tapi bila dah tahu, di situ saya mencari lah. Jadi bila kenal Islam ni situasinya senang je. Sebab selain daripada pergaulan tadi, apa yang berlaku di sekeliling, azan semua tu kan. Tapi yang paling menarik dekat sini adalah mungkin sebab wajah saya kot. Orang melihat saya macam Melayu. Nampak Melayu kan. Tak nampak non-Muslim kan. Mungkin. Jadi persekitaran tu bila mereka bagi salam kan, kita pun jawab je lah salam tu. Tetapi sebab benda tu dah biasa masa di Sabah. Kelahiran anak Sabah kan. Sebab itu normalisasi yang berlaku waktu tu sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau di Semenanjung ni dia berbeza sikit. Tetapi benda tu yang menyebabkan saya mencari lagi kerana saya mengenal lagi kawan-kawan saya yang Chinese kan, yang Indian, ada yang daripada luar negara kan. Kenapa agama mereka berbeza-beza ni, apa yang menyebabkan macam tu kan. Itu yang menyebabkan rasa nak tahu lagi lebih dekat. Jadi akhirnya setelah mencari banyak buku lah, ada antara buku yang kalau perasan lah, ramai mungkin tak perasan, kalau perasan lah tapi ramai tak perasan kan. Satu buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Didat, The Choice. The Choice ni sangat sangat menarik kupasan dia kerana ini adalah hasil kritikan yang sangat dalam oleh seorang Muslim yang lahir daripada India tetapi membesar di Afrika. Dan dalam masa dia hidup tu beliau adalah golongan minoriti di Afrika. Tetapi kesan daripada tomahan yang tidak baik terhadap Islam itu yang menyebabkan adakah Islam macam ni kan. Di situlah dia mula untuk berkongsi apa itu Islam. Kemudian dia matlamat dia utama adalah untuk memberitahu kepada masyarakat
di luar sana, di Afrika terutamanya waktu itu adalah untuk mencari kebenaran. Ilmu ini adalah untuk mencari kebenaran. Supaya kita bila menolak kebenaran, kebatilan itu ataupun keburukan yang tak benar, kelemahan itu, ya akhirnya kita pegang kebenaran menjadi satu pegangan. Itu je yang nak dibawa pun. Kerana mesej utama dia adalah tell the truth. Tell the truth. Tell the truth. Itu yang menyebabkan ini satu benda inspirasi buat saya kan. Jadi saya kata why not saya cari dulu. Sebab kita boleh tahu bahawa isu-isu kalau agama ni memang sangat sensitif kan. Tapi pada saya tak melihat itu satu benda yang sensitif. Tapi dia peluang untuk saya memahami kenapa dia A macam ni, kenapa B macam ni, kenapa C pula macam tu kan. Kita cari, baca buku tu. Bila saya dah faham, rupa-rupanya banyak benda yang dia rungkai untuk mengembalikan manusia kepada memahami Tuhan dia yang sebenar. Saya kata, kenapa selama ni saya tak fikir manusia yang Allah pilih ni, padahal dia pun bukan seorang doktor pun. Dia bukannya seorang azatizah. Tetapi bila Allah nak pilih dia untuk memahami suatu agama yang akhirnya dia boleh kuasai ilmu perbandingan agama kan. Itu yang menyebabkan saya tertarik. Cuma bezanya bila saya memahami Malaysia tak sesuai untuk buat perdebatan. Perbandingan ini adalah macam seolah benda yang menjauhkan. Sebab pengalaman saya sendiri bila lahir dan membesar di Sabah, tak ada pun kami nak mencari perbezaan antara kami dan kamu. Kami mencari persamaan. Jadi bila saya memahami itu, saya bacalah selain buku tu, saya beli juga terjemahan Al-Quran. Sebab bila dia nyatakan Al-Quran kan, pelik kenapa Quran? Kalau saya Bible, bila saya agama Kristian dahulu, orang Islam guna Quran. Itu yang menyebabkan saya cari. So, apa beza dia? Tapi bila saya baca Quran, surah yang pertama, surah yang kedua, surah yang ketiga, tak ada satu pun nak menyatakan penentangan kepada ahli kitab. Saya kata fikir, siapa ahli kitab ni sebenarnya kan? Cuma bila dia kata dalam surah Al-Baqarah tu, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Itu yang menyebabkan hudal lil muttaqin. Ayat itu kalau difahami menyebabkan saya kata tidak ada, dia dah jelas, tak ada syakwa sangka pun tentang agama tu kan. Jadi kenapa dia kata macam tu? Dan saya tengok pula dalam kitab saya waktu tu kan, macam ni pula. So sebenarnya macam tak ada apa-apa pun perbezaan antara dua ni. Saya baca lagi Quran yang seterusnya, bab ketiga ataupun surah yang ketiga kan, Al-Imran. Jumpa pula ayat 64 dia lihat di situ bahawa Rasulullah SAW diajar oleh Allah untuk berjumpa ahli kitab, mencari persamaan antara kami dan kamu, iaitu tidak kita sembah melainkan Allah. Maksudnya mencari persamaan. Dah terasa betul lah, betul lah mencari persamaan. Sebab bila dah dibaca surah yang pertama, surah yang kedua, ahli kitab ni ada 3. Yahudi, Nasara, Muslim. Oh, menarik. Dia walaupun tengok macam berbeza, tapi isu dia berasal daripada sumber yang sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dia macam ni? Itu yang logic thinking yang menyebabkan saya berfikir, kena cari ni. Dia tak boleh setakat ni saja. Because I'm now in the university, Menara Gading kan. So, buat apa yang Allah bagikan saya sekarang ni, ada otak tapi tak menggunakannya. Tak berfikir, tak cuba mencari penyelesaian. Logic thinking lah sikit kan. So, cari. Oh, barulah faham. Oh, inilah sebenarnya yang Allah nak kita cari persamaan. Yang akhirnya saya cari. Ambil Bible, ambil Quran, terjemahan kan. Mana muka Melayu, mana pandai bahasa Arab kan. Tapi boleh baca terjemahan. Kita baca. Baca, asal dia dalam Bible pun menyebut Tuhan Allah, dalam Al-Quran pun sama. Persamaan itu ada titiknya dekat situ. Masa tu
dapat ilmu tu daripada menerusi pembacaannya. Pembacaan tu. Tak ada refer mana-mana orang lagi belum. Kawan dengan. Nak refer, tetapi waktu itu ada isu yang mana mungkin agak sensitif lah. Saya cuba murnikan sikit. Isunya adalah masyarakat Muslim tak boleh memberi gambaran yang baik pada masyarakat non-Muslim. Betul tak? Apatah lagi bagi mereka yang mencari-cari, kan, nak bertanya pasal Islam. Kadang-kadang saya pernah dengar kawan-kawan kata, kau nak cari Islam, kau nak buat apa? Apa yang kau dapat, kan? Ni yang Muslim sendiri cakap ke? Oh. Ada yang kata macam tu. Tapi bila saya tanya, dia tak jawab macam tu lah. Bukan orang yang sama, orang yang berbeza. Oh, okay. Dia kata, are you sure nak cari benda ni? Saya kata, ya, sebab saya nak belajar. So what for saya berada di universiti tapi tak mengetahui apa yang saya belajar, kan? Okay. Apa lah? Jadi akhirnya saya cari, tanya kawan-kawan. Cuma jawapannya tak begitu meyakinkan. Tak apalah, saya cari dulu lah. Sebab terlalu banyak cerminan tentang Islam itu daripada masyarakat Muslim sangat buruk pada saya. Sebab seorang non-Muslim, kan, melihat. Jadi saya kata, tak boleh manusia sebagai cerminan pertama untuk saya kenal agama mereka. Tapi nak buat macam mana? That is the way, kan? Sebab itu yang kita lihat secara kasar. Ni saya kata, baca, kan? Bila kata baca, kenapa kata baca, kan? Iqra. Sebab dalam buku The Choice tu ada dinyatakan kena baca. Yang menyebabkan saya kata baca. Saya carilah dalam surah Al-Alaq tu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menarik pula. Kenapa menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan? Yang akhirnya, rupanya memang kita manusia ni diciptakan oleh Allah. Kalau masa saya Kristian dahulu, saya kata Tuhan Allah. Wow, menarik. Okay, tak apa, baca. So baca-baca akhirnya baru saya faham yang mana to get the right picture of that religion adalah to get the right scriptures. Jadi waktu saya mendapat Quran, mendapat Bible, saya memahami kedua-duanya dengan lebih jelas. Tapi persoalannya, kalau kata Syekh Ahmad Didat mencari perbandingan, kan, agama, saya masih mencari persamaan. Saya cari, comes from Allah. Manusia yang pertama dicipta Adam dan pasangannya Hawa. Lepas tu ada zuriat keturunan yang seterusnya. Saya tengok dalam Bible, saya tengok dalam Quran. Sama. Rupanya di hujung perjalanan manusia tu, saya tengok, dalam Bible yang terakhir adalah Yesus Kristus. Tapi dalam Quran yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata, kenapa Kristian tak mengambil Muhammad sebagai jalan terakhir? Sedangkan mesejnya sama. Rupanya di situlah sebenarnya dalam persamaan baru bertemu perbezaan. Yang akhirnya barulah saya faham, sebab itulah kenapa Allah mengajar kita untuk mencari persamaan itu kepada ahli kitab, untuk kembali mengingat dirinya kepada Tuhan yang menciptakan dia dan kita. Saya rasa itu yang menarik perhatian saya pasal kenal pasal Islam. Yang akhirnya selepas saya dah mengkaji few years, saya kata masa dah tiba lah untuk saya mengucap syahadah. Jadi akhirnya saya mengucap syahadah kerana saya memahami sebenarnya bila kata ahli kitab ni, ahli kitab yang ada di luar sana selain Muslim, sebenarnya dekat dengan kita. They are our brothers. Tapi kita dah sampaikan ke belum tadi, kan? Itu persoalan yang menyebabkan saya kata ruginya, kenapalah mereka tak sampaikan kepada saya dulu? Patutnya sampaikanlah. Tapi kenapa memberi cerminan yang sedemikian bahawa tak perlu belajar? Kau nak tahu buat apa? Kan? Apa yang kau dapat kau nak tahu benda ni? Kan? Bukankah kau sebenarnya adalah krek-krek? Krek-krek itu tak apalah. Saya pun tak nak besarkan isu. Yang paling penting adalah bila kata ilmu ini sangat besar pengertiannya dalam diri seseorang, dia juga sebenarnya membawa kepada kebenaran mengenali pencipta.
Itu sedikit yang saya boleh bagi. Masya Allah. Satu sebuah kata perjalanan dan juga perkongsian yang cukup bagi saya sangat precious lah. Okay? Di mana saya sebagai yang lahir Muslim ni memang tak dapatlah nak merasa kata perjalanan macam tu. Jadi jadi saya memang sangat tertarik dengan zaman Brother Joe masa sebelum memeluk Islam ni lah. Jadi sebelum memeluk Islam tu macam mana pandangan ataupun pandangan Brother Joe berkenaan dengan susuk ataupun figura yang bernama Nabi Muhammad SAW ni? Menarik ya soalan. Sebenarnya kalau ikut pengalaman hidup ni, saya langsung tak kenal Nabi Muhammad sebenarnya. Masa kecil tak pernah dengar. Kalau saya tahu pun doesn't give me a meaning. Okey. Walaupun dengar azan kan. Okey. Kan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia Ataupun masa selawat pernah dengar lah nama tapi tak tahu tak tahu figura ni dia figura ke, dia siapa sebenarnya kan. Sehinggalah saya bila kembali semula pada apa yang pengalaman tu kan. Saya baca terjemahan Quran dan juga Bible. Sebenarnya dia nak kita, Allah nak kita memahami perjalanan hidup kita daripada dia ciptakan manusia pertama sehingga lagi diri kita. Barulah saya faham siapa engkau sebenarnya, siapa aku dalam hidup kita sebagai seorang manusia. Jadi bila nak mengenal figura ni yang bernama Muhammad, memang langsung not in my mind. Jadi kata siapa dia? Jadi di situlah bila dapat perbezaan di antara agama Islam dengan agama Kristian, hanya kerana individu ini di penghujungnya tak sama. Awalannya tu sama sehingga Yesus Kristus dan Nabi Isa dalam konteks Quran sama. Tapi bila pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks Islam, dalam konteks Kristian tak pergi ke situ, saya terasa pelik. Kenapa? Kenapa orang ini tak ada dalam kitab dia? Tapi saya rasa mesti ada. Jadi saya baca The Choice balik. Saya baca The Choice. Ubu-ubunya dalam buku tu ada menceritakan sebahagian daripada ayat tu yang menceritakan orang yang terakhir akan datang tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah mesej tentang kebenaran itu. Saya teringat balik ilmu yang saya baca. Ada kaitan dengan Iqra. Itu antara saya kata betul juga kan. Lepas tu yang membawa kebenaran adalah kerana ilmu itu jelas. Kan? Jadi saya penting bagi tahu kat dia. Bagi tahu diri saya lah. Dia buat apa pula? Sorry lah lawak sikit kan. Jadi kita lihat betul lah. Saya kena baca balik. Siapakah sebenarnya Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad, siapa mak ayah dia? Adakah dia sama seperti Nabi Isa yang tak ada ayah tapi ada mak? Di situ saya mencari dan terus mencari, membaca Quran, membaca Bible. Subhanallah. Mesej yang pertama yang saya dapat daripada kedua hamba Allah ini, yang pertama mereka adalah Abdullah. Hamba Allah. Bila kata hamba Allah, actually saya boleh merasakan they are nothing. Tapi dalam part saya sebagai seorang Kristian waktu itu, saya melihat why Jesus something special diangkat oleh orang Kristian. Even diri saya waktu itu. Tapi dalam konteks Islam tidak mengatakan seperti itu, tapi mesej dia tetap sama. Saya kata pelik ni. Kan sebab nak cari perbandingan kan. Itu yang terdorong nak kenal siapa lagi Nabi Muhammad. Cuma bila dicari, saya cubalah mencari salah silah Nabi Isa dalam Quran. Saya jumpa banyak. Dan pertemuan yang sama juga, titik pertemuan situ adalah lahir tanpa seorang ayah. Even dalam Bible pun begitu. Saya kata, wow, miracle man. Saya kata, persamaan ni, kenapa mereka tak bersama? Ahli kitab kot. Jadi bila saya kata, mungkin sebab Nabi Muhammad ini dalam hati saya tu agak nakal sikit lah dulu kan. Nabi Muhammad, astagfirullah, saya rasa tak sesuai nak cakap. Tak sesuai sebab saya memahami. Saya mencintai baginda seperti sekarang lebih jelas
lebih memahami berbanding dulu. Mungkin sebab ayat tu tak sesuai. Saya tak nak cakap lah. Sikit. It's not good. Okay. Yang akhirnya saya kata, something wrong with this guy. Kenapa dia wujud dengan perbezaan sedangkan persamaan itu ada sudah? Why Nabi Isa bukan yang terakhir? Kan? Lepas tu saya tengok lagi, saya baca lagi dalam surah Al-Imran. Penciptaan Nabi Adam adalah sama seperti Nabi Isa AS. Lagi ai lagi. Ini biasalah kan, sebab kita tengah mencari kan. Makin banyak persoalan. Persoalan tu yang menyebabkan kenapa kan. So cari. Saya pun cuba fahami. Kalau Nabi Isa, kalau dalam Islam, dalam Quran, kalau dalam Yesus Kristus dalam Bible, lahir tanpa seorang ayah. Terus saya terfikir, Nabi Muhammad ni macam mana? Dia ada mak, ada ayah. Cuma menjadi yatim piatu di peringkat muda kan. Ada dua perbezaan dah. Satu tanpa ayah, yang satu lagi ada mak ayah. So what about me? Saya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, never mind. Lepas tu saya ingat balik ayat yang kata dalam Al-Imran, penciptaan Nabi Adam adalah sama seperti Nabi Isa AS. Saya kata, sama apa? Jadi saya tengok balik Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. So means tak ada mak ayah. Sama gila rasa kan. Tapi bila kita di Menara Gading ni, you should ask yourself. Tanya orang lain, kan. Tapi bila saya nak cuba tanya, biasalah jawapan yang tidak meyakinkan saya kan. Tapi tak apalah. So baca lagi. Tanya kawan-kawan lah. Kawan lah. Sebab kalau nak tanya yang lebih tinggi tu, ustaz-ustazah kan, tak kena lah kan. Sebab Najib, apa hal pula Mamat ni kan, dia nak ni kan. Sebab saya memahami waktu itu seseorang yang nak mengenal Islam, banyak isu dia adalah kau nak kahwin dengan mak kan. Mesti ada pasangan hidup kan. So saya tak nak macam tu. Sebab saya kata ada stereotip sebab saya ada prinsip saya sendiri, nak mengenal sesuatu mesti ada asbab dia. Mesti ada sebab yang kukuh yang menyebabkan itulah pegangan yang saya akan pegang satu hari nanti. So kita kembali semula kan. Bila kena tengok balik, Adam tanpa mak dan ayah, Isa tanpa ayah, Muhammad ada mak ayah. Apa beza lagi? Tapi Allah kata sama. Kenapa Allah tak kata penciptaan Adam itu sama seperti Nabi Muhammad? Kenapa Isa? Itu saya terfikir ni. Kalau ada manusia diciptakan tanpa mak ayah, mesti ada diciptakan tanpa bapa. Ada juga diciptakan dengan mak ayah. Siapa yang diciptakan tanpa ibu? Saya tak dapat tu. Jadi saya cuba tanya kawan-kawan kan. Sebenarnya barulah dia orang beritahu, sebenarnya isteri Nabi Adam ni dicipta daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Terus so maksudnya ada 4 penciptaan manusia di dunia ni. Cuba kamu bayangkan berbeza. Jadi saya ingat balik, apa yang sama ni sebenarnya saya tak faham. Lepas tu dalam agama yang saya anuti sebelum ni, Jesus Christ was so special. Dan saya terfikir, kenapa tak ambil Adam so special compared to Jesus? Ni saya tak boleh jawab lah. Sehinggalah saya baca lagi seterusnya ayat-ayat yang lain yang menyebabkan saya jumpa apa yang dinyatakan sedemikian. Bila Allah nak katakan sedemikian penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa AS ni adalah pada bersama, terus saya teringat dalam surah-surah yang lain. Contohnya dalam surah Al-A'raf.
ataupun surah Al-Mu'minun. Ini sebab kita baca kan, kita baca. Manusia ni bila berasal daripada mak ayah, di atasnya lagi ada keturunan-keturunan sehinggalah Nabi Adam AS tak ada mak ayah. Rupa-rupanya daripada tanah. Tapi untuk meneruskan zuriat ada daripada tulang sulbi manusia. Kan? Pertemuan antara benih lelaki dan wanita. Semua saya terfikir mana titik pertemuan ni? Yang akhirnya bila saya fahami, bila berlaku dalam satu alam roh. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada alam roh waktu itu, pada roh-roh, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maksudnya di sini ada satu declaration roh semua ini kepada Allah. Menyebabkan saya terfikir, maksudnya sini kita semua ni adalah daripada Allah lah. Regardless kamu macam mana bentuk kejadian kita. Ya Allah, saya kata, cuba kalian bayangkan, dalam nak mengenal Nabi Muhammad ni, saya terpaksa buat macam tu. Padahal saya tak rasa pentingnya manusia ini dalam diri saya. Tapi kerana ada persamaan dan perbezaan antara Bible dan Quran, menyebabkan saya kata, Subhanallah, I know this person so beautiful inside of these two scriptures. Subhanallah, saya kata, ini yang sepatutnya ramai di kalangan ahlul kitab di luar sana. Go and search the beauty of this religion between these two scriptures. Saya kata, ya Allah, pimpinlah aku. Waktu tu memang saya rasa saya ni Muslim ke tak? Sebab kita dah biasa kan. Kalau Muslim pun angkat tangan kan, berdoa kan. Sebenarnya dalam masa saya di gereja pun sama juga. Angkat tangan juga dengan cara kami lah. Saya terus berdoa, ya Allah, jika benar agama Islam ini adalah agama yang terbaik buatku, biarlah aku pegang hidup dan matiku dengan agama ini. Itu yang menyebabkan saya kenal siapakah sebenarnya Muhammad di peringkat awal. Macam tu kot. Okay, mungkin masa Brother Joe study kan, atau start nak sebelum mengenali Nabi Muhammad SAW ini, mungkin ada ke salah faham ke ataupun salah tanggapan towards this man? Secara jujurnya waktu tu tak nampak lagi salah faham. Okay. Cuma bila saya dah banyak membaca, kalau dulu isu kalau di YouTube lah, YouTube kan. Zaman-zaman dulu tu mana ada macam sekarang ni. Dulu kita punya Google Chrome tu Netscape. Cuba bayangkan lah tu. Macam bagaimana keadaan dia. Tu punya Internet Explorer kan. Itu zaman bila entah kan. Itu legend. Jadi bila kita tengok video-video Syah Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik sebagai contoh kan, saya tertarik dengan perbahasan tu. Kalau dari segi logik kan. Cuma salah faham tu mungkin saya nampak banyak berlaku di Eropah, di Amerika. Tapi masa di Malaysia, mungkin saya tak berada bersama orang pendakwa ke waktu tu kan, masyarakat Muslim kan. Tapi saya lebih banyak mencari sendiri, tanya kawan-kawan mana yang boleh buat rujukan kan. Tapi kalau berdasarkan persepsi kawan-kawan, keluarga, saudara-saudara, yang paling bahaya sekali adalah Muslim ni boleh kahwin 4. Kahwin 4 ni sangat bahaya sebenarnya. Bahaya? Sangat bahaya. Yalah. Seorang pun tak mampu nak jaga, nak kahwin 4. Kan, itu sebagai contoh kan. Itu antara jawapan balik tau di kalangan masyarakat bukan Islam yang menyatakan, kau nak ikut Muhammad ke? Betul, saya pun pelik. Muhammad ni buruk sangat ke keadaan dia? Teruk sangat ke dia? Mesti ada sebab. Kan? Takkan dia tidak akan jadi macam tu. Dan kita ni yang selalu banyak memberi tomahan, memberi andaian yang tak baik ni kan, terhadap individu ni.
betul ke benda tu? Tapi disebabkan saya dah biasa logik. Lepas tu biasa membaca. Saya kata saya tak boleh kata that is the right answer. Sebab saya dah ada persepsi yang kata Muslim ni tak boleh percaya. Astaghfirullah. Maafkan saya. Masa tu lah. Sebab gambaran Muslim Islam tu tak cantik kerana itulah yang saya nampak. Waktu zaman tu kan 90-an kan. Tapi bila saya membaca, saya melihat video-video, sebenarnya berbeza, sangat berbeza. Isu dia mungkin kerana ilmu. Masyarakat Islam tidak tahu bagaimana nak menjawab kan. Isu-isu yang berlaku di kalangan non-Muslim tentang Islam. Kan? Siapakah Nabi Muhammad? Tapi bila saya mengenal, tapi persepsi ni, salah faham ni saya banyak nampak selain kahwin 4, kena bertudung. Bertudung. Weh, tak panas ke? Weh, panas bah. Kan kalau orang Sabah tu kan, panas bah. Sabah ni kalau tengah hari tu kan. Dia kata macam, boleh lencun lah kalau dalam bahasa Melayu gitu kan. Tapi, weh, kau boleh tahan lagi oh. Itu dia punya stand kan, dia punya jawapan yang menyebabkan bila kau boleh tahan lagi kau. Kadang-kadang setengah Muslim ni kalau dia tak boleh tahan, tak cukup kuat iman, dia terpaksa lah tanggalkan je lah atau tudung dia kan. Tapi kalau dia di rumah tak apalah. Tapi kalau di kalangan kawan, sepatutnya tutup lah aurat kan. Tapi itu tak apa, itu dulu. Itu kedua. Ketiga yang menakutkan, maklumlah lelaki kan, adalah berkhatan. Seram. Itu paling seram. Sebab kita telah diberi satu momokan potong habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Ada juga buat lawak benda-benda macam tu kan. Yalah kita memahami ada setengah yang bukan Islam ni tidak melaksanakan proses itu. Tapi ada setengah yang bukan Islam ni dia mengamalkan kerana dia tahu dari sudut kesihatan kebaikannya kan. Dan bila saya membaca tu dalam Bible kan, sebenarnya nabi-nabi berkhatan. Even Yesus Kristus pun dalam Bible berkhatan. Selepas beberapa hari lahir, baginda berkhatan. Tapi tak dinyatakan berkhatan macam mana kan. Tapi bila saya jumpa kawan-kawan saya yang doktor, dia tanya berkhatan ni sebenarnya dia kulit lebihan tu saja yang dipanggil kulub lah. Ini sebagai ni kan, yang menyebabkan itu je yang dibuang, bukannya potong habis baru lega hati saya. Dia cuba bayangkan non-Muslim. Macam mana dia nak memahami Islam tu bila kita bagi persepsi macam tu? Kena potong punya main-main lah. Kita menakut-nakutkan dia. Sepatutnya kita mengajak dia. Betul. Sepatutnya bagi tahulah apa kelebihan. Kena potong tu sebab apa. Tapi kembali semula kepada ilmu tadi. Tidak ada ilmu yang boleh memberi jawapan yang baik kepada bukan Islam supaya mereka faham this is the beauty of your religion as a Muslim. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat lagi adalah ini sebenarnya satu kegemaran buat kami. Betul. Saya boleh agak hari-hari mesti ada. Okey. Kalau tak ada rasa tak kena. Dah tahu kan? Bab alif ba ya. Sinalau bakas apa Si bakas lah tu. Jadi nak beritahu bahawa situasi ini dia sangat sensitif apabila langsung meninggalkan. Perkataan langsung meninggalkan. Adakah itu satu kewajipan yang amat? Sedangkan dia baru nak mengenal. Tapi tak masuk lagi. Cuba kalian bayangkan. Orang tu dia tak masuk lagi kepada Islam. Tapi kita beri gambaran macam tu. Rasa dia nak masuk tak? Tak. Apatah lagi nak kenal Islam kan? Satu. Yang kedua, cuba bayangkan dia dah masuk Islam. Tiba-tiba banyak yang tak boleh. Ini tak boleh, tu tak boleh, sana tak boleh, sini tak boleh, situ pun tak boleh. Di mana dia nampak indahnya Islam tu? Jadi orang tak faham Islam. Itu gambaran masa zaman saya dulu lah. Jadi disebabkan saya mencari ilmu, membaca. Tak kisahlah newspaper kan dulu, newspaper. Sebesar alam dia punya. Dia punya kertas kan. Jadi bila lihat tu baca, ada yang positif, ada negatif kan. Jadi kita terus merujuk kepada orang yang lebih baik. Orang yang faham ilmu itu kita terujuk. Dulu saya mungkin tanya pada, dulu baru saya faham, baru di situ baru saya faham.
dalam mengenal orang yang bernama Muhammad ini adalah mengenal kitab dia yang baginda bawa, iaitu Al-Quran. So begitu juga saya mengenali Yesus Kristus adalah mengenali Bible. Persamaan yang ketara, perbezaan yang ketara bukan menyebabkan saya jauh daripada dua-dua agama ini. Saya semakin dekat dan cuba memahami. Kan? Nampak cantik. So itu antara salah faham yang dilalui lah. Yang paling ketara. Ini pengalaman dulu lah. Pengalaman dulu bila berada menyentuh ni mula-mula. Kalau dia masuk Islam, dia kena sama. Kena sama. Tahu nak sama macam mana? Macam ni? Mandi air tanah. Oh, dia masuk Islam dia kena sama satu badan. So perlu ke macam tu? Najis, macam mana najisnya orang itu? Najis tu bukan disebabkan diri dia najis. Benda yang dia makan tu je. Dan the worst case yang saya pernah dengar, minum air tanah. Allah. Aduh, kenapa agama ni saya rasa macam tak kena je Islam mengajar saya macam ni. I don't think so agama ni macam ni. So saya baca lagi, cari buku, tak jumpa, cari orang. Kata, mana ada macam tu? Siapa ajar kamu? Tapi inilah berlaku kat negeri saya. Iya? Kawan-kawan terkejut. Itu yang terus kata, iya betul. Tak percaya, cuba lah pergi. Kesian ni. Tapi sebabkan ilmu juga. Banyak yang saya kata, tak apalah. Saya baca dulu, saya belajar. I need to do something. Kesan penghijrahan saya ni, saya nak orang faham kenapa orang itu memiliki agama yang menjadi pegangan hidup dan mati dia nanti. Dalam Islam kan. Itu yang menyebabkan salah faham saya terhadap agama Islam. Jadi kalau pasal Nabi Muhammad ni, saya tak nampak mungkin kerana orang tak banyak menggambarkan Nabi Muhammad itu macam mana. Tapi kalau berbeza kata saya dulu, masa saya Kristian, saya jelas susuk galur memahami Yesus Kristus itu macam mana. Cintanya kami terhadap Yesus macam mana. Di situ saya tak nampak lagi waktu tu dulu. Muslim ni mencintai Nabi Muhammad SAW dulu macam mana. Itu yang I don't feel the way. They love the religion and also the prophet. Subhanallah. Berarti Ju, kan sebelum ni banyak membaca, buat apa ni, research apa semua kan. Ada tak macam sebuah kisah ataupun sirah Nabi Muhammad SAW yang kata memberi kesan kepada kehidupan pada Ju? Berat juga ni. Sebenarnya ada banyak. Yang saya nampak salah satu contoh macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni walaupun dia seorang hamba abdi yang menjadi, orang kata, ialah hamba lah yang mematuhi perintah tuannya kan. Sangat patuh pada tuannya. Tapi saya cuba memahami apabila beliau berhijrah kepada Islam, patuh dia kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada mematuhi tuannya. Saya tak faham. I cannot brain. Kenapa sampai macam tu? Sedangkan dia ni adalah hamba. Ini saya tak faham. Cuma bila saya memahami Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW waktu tu, rupanya tidak ada sistem perbezaan antara kita sesama manusia. Mungkin setengah agama lain ada sistem mereka kan. Even saya dulu masa saya agama Kristian, saya tak ada, memang tak ada perbezaan tu. Walaupun ada perhambaan, itu zaman dulu. Sekarang masih relevan lagi ke? Jadi saya melihat penghijrahan itu yang menyebabkan, subhanallah, kepatuhan dia sangat luar biasa. Sedangkan dia bukannya orang berkulit putih seperti mana orang Arab. Kan, baginda putih bersih, cantik kan. Tapi Bilal bin Rabah ni kulit gelap daripada kita kan. Tapi bukan itu menjadi orang kata cerminan pertama apabila dia memiliki satu agama kan.
Rupa-rupanya yang memiliki menjadi satu agama dalam hidup dia adalah keimanan yang sepenuhnya. Saya boleh katakan SOS, SOS. SOS. Ini tak ada kaitan sos cili, sos tomato. SOS ni nak beritahu submission, obedience and surrender the willing of Allah Subhanahu Wa Taala. That is the most powerful during that time. Bila tengok ketaatan Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah, saya kata benda ni sampai mengatasi segala-galanya. Iman melebihi daripada logik akal. Saya kata, jadi apa arti cinta ni selama ni kan? Yang cinta macam mana sebenarnya yang dibawa sepatutnya? Oh, rupa-rupanya bila dalam Islam ada rukun yang dipanggil rukun iman, itu beriman kepada Allah. Itu adalah orang kata keaslian utama bagi iman seseorang manusia hamba kepada Tuhan ni. Tak boleh ada benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah saya faham signifikan syahadah yang kita ucapkan kepada setiap mu'alaf yang menyatakan sedemikian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kata aku bersaksi, kan, tiada, menidakkan Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini dan meletak satu sahaja, Allah sebagai Tuhan dia. Saya kata, subhanallah, cantik betul agama ni kan. Dan saya melihat persamaan antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sebenarnya. Mereka bila kata Abdullah yang saya katakan tak awal tadi kan, adalah menyembah Tuhan yang sama. Bezanya adalah cara hidup mereka. Kerana Nabi Isa AS adalah Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah Bani Arab. Jadi di mana titik pertemuannya ni? Itu pun saya pun pening juga. Tapi rupanya saya jumpa juga pertemuan dekat situ. Apabila titik pertemuannya berasal daripada seorang ayah pada para anbiya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Why this message has not been spread to the world, especially to the non-Muslim Ahlul Kitab? Saya kata, saya mengalir air mata waktu bila saya memahami, ya Allah, kenapa macam ni? Kenapa tak ada orang yang diberitahu? Kenapa tak disampaikan keindahan ini? Padahal kita bukan nak cari gaduh pun. Just want to tell you, this is the beauty of this religion. Ya Allah, kata, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Itu antara yang menyebabkan seronokan bila mengkaji, membaca kan. Banyak benda yang kita mengetahui bahawa Rasulullah ni membawa mesej yang baik kan. Itu tentang Bilal bin Rabah. Ada lagi satu, sebab saya kan boleh dikatakan Nasrani kan. Saya mengambil diri saya adalah seorang Nasrani dalam Al-Quran. Saya mencarilah sahabat, mesti ada para sahabat yang macam tu. Rupanya ada satu sahabat yang bernama Sumamah Usail bin Usail. Seorang Nasrani juga. Yang mana beliau ditangkap oleh tentera Islam. Saya tak ingat dalam zaman perang mana. Yang mana beliau diikat sebelah tangannya di Masjid Nabawi. Ini masa lepas penghijran Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah kan. Yang mana kalau dilihat Sumamah ni adalah salah seorang yang sangat membenci Rasulullah. Tapi dia tak kenal lagi Rasulullah macam mana kan. Tetapi kepribadian baginda, apabila baginda menyantuni orang yang ditahan ni, orang tahanan ditahan bukan di tempat biasa, di masjid bro. Tak adalah di jail macam sekarang kan. Ditahan 3 hari baginda Rasulullah SAW berjumpa Sumah, bertanya apa khabar, diberi makanan, beri layanan yang baik. Satu perkataan marah pun tidak timbul. Perkataan daripada Rasulullah kepada Sumah. Cuba bayangkan. Saya cuba flashback balik. Saya tak kenal Islam dan saya menjadi Muslim dulu, mu'alaf dulu.
Oi, banyak juga perkataan yang tak berapa sesuai diberi pendedahan sebagai seorang mu'alaf ataupun non-Muslim. Kan? Seperti mana saya dah kongsikan tadi kan. Tapi belum lagi saya cerita saya masih mu'alaf dulu macam mana kan. Itu yang saya kata nak 2 jam. Banyak lagi masa kita ni. Okey, boleh. Tapi saya kembali pada Thumamah tadi kan. Yang menyebabkan lepas tu bila dah bersama Rasulullah nyatakan kebaikannya, bercakap dengan baik dan memberitahu pada sahabat untuk melayan tahanan-tahanan ni, beri makanan seperti selayaknya kan. Ini adalah nilai ataupun akhlak Islam kan. Apabila kita menyantuni masyarakat regardless where you are coming from kan, agama apa ke, bangsa apa ke, budaya apa kan, sama je layanan. Subhanallah, selepas 3 hari Thumamah dalam tahanan, baginda begitu para sahabat, okey, hari ni hari ketiga kita bebaskan Thumamah tanpa sebarang jaminan. Tak buat apa-apa pun. Terkejut Thumamah, balik daripada terkejut, tak kena buat apa-apa. Sihat walafiat, balik macam biasa. Tak ada kena seksa. Tak ada kena seksa seperti mana yang berlaku sekarang kan. Kalau tengok saudara kita di Palestin, Allah. Sangat berbeza. Subhanallah. Itu yang menyebabkan kalau fikirkan balik, kalau betul lah Islam is terrorist religion, dah lama Rasulullah buat kepada semua tahanan-tahanan. Begitu juga sekarang kan. Saya kata, tak mustahil macam ni. Ini peribadi apa macam ni kan? Kenapa? Di situlah sebenarnya kalau lihat Bilal bin Rabah pun jadi macam tu. Lepas tu bila saya fahami Thumamah punya keadaan pun macam tu, then I start fall in love with Muhammad bin Abdullah. Saya kata, ya Allah, kenapa susur badan hamba-Mu ini aku dah rasa cinta kepada dia. Tanpa menyidakkan cintaku kepada Nabi-Mu yang kedua terakhir, iaitu Nabi Isa AS. Kerana daripada Nabi Isa AS, akhirnya aku mengenal Nabi Muhammad SAW. Aku lebih cinta kepada engkau dan Rasul. Dia macam, pelik. Rasa cinta tu lain kan. Itu saya doa lagi. Ya Allah, Kau perkuatkan aku dengan mengenali agama-Mu ini, ya Allah, sampai hidupku berakhir, iaitu aku mengucap kalimah suci-Mu, ya Allah. Cari lagi cinta pada Rasulullah. Baca lagi Al-Quran, ada lagi berkenan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Maklumlah dulu belajar ambil engineering kan. So even maths pun kita belajar kan, faksi X, faksi Y. Jadi kat mana yang kenapa Allah kata hablum minallah wa hablum minan nas? Tapi masa belajar tu ada faksi Z. X, Y kan? X dengan Y. So Z ni kat mana? Rupanya Islam mengajar dua-dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Supaya kalau kita terlalu hablum minallah, kita jadi malaikat. Kalau kita terlalu hablum minan nas, kita tak mengenal Allah. Nauzubillah, kita akan menjadi syaitan. Tapi Allah mengajar kita hablum minallah wa hablum minan nas. Saya kata, ya Allah, cantiknya agama ni. Bila mengenal Al-Quran, memahami itu, saya kata, this is the last choice for me. Dah tak adalah keraguan lagi. Agama yang aku ada dan aku mengenal agama Islam adalah sebenarnya Nabi Muhammad melengkapkan agamaku yang aku anuti sekarang. Tidak ada langsung saya nak buat perbandingan, nak menyalahkan agama saya yang dulu. Never. Dan saya tak salahkan. Ini isu bila jadi mu'alaf ni. Keluarga marah saya bila saya berhijrah kan. Tak apalah. Itu dah lama dah. Tapi kerana cintanya saya pada Allah dan Rasulnya, kemudian cinta kepada emak ayah kan. Dan biasanya dalam hadis tu bila kata ada para sahabat bertanya pada baginda, ya Rasulullah, siapakah yang perlu aku taati
selain engkau dan selain Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah kata ibumu. Para sahabat tanya lagi, siapa lagi? Ibumu dan terakhir adalah ayahmu. Saya kata cantik, 3 kali disebut tentang ibu. I should share this beauty of religion to my mom. Kongsilah. Walaupun ayah saya dah meninggal setahun selepas itu kan. Tapi sedihnya saya tak dapat kongsikan. Indahnya Islam budaya. Tapi tak apa, dah berlalu. Sebab hidup dan mati itu milik Allah Subhanahu Wa Taala kan. So teruskan saja perjuangan. Itu yang menyebabkan yes, this is the right decision making yang saya buat, bahawa Islam adalah agamaku. Kan? Itu yang menyebabkan seronoknya, kenalnya, susuk badan seorang hamba Allah ni yang terakhir ni, dipilih oleh Allah, the chosen one tu. Yang saya kata tak ada orang lain dah. Nabi Isa dilengkapi agamanya oleh Muhammad bin Abdullah. Jadi tak perlu risau dah. Tak ada perbezaan pun antara mereka dengan dia. Sebab mereka semua dari sumber yang sama. Betul. Jadi nothing to worry about it. Kenapa nak takut dengan agama ni kan? Dulu kan. Itu yang saya rasa seronok mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Okay, Brother Jo, mungkin kita yang sebagai lahir-lahir Islam ni memang dah tahu kepentingan untuk kita mengenali siapakah Rasulullah SAW ini, dan juga macam mana mungkin Brother Jo ada nasihat ke untuk para mu'alaf di luar sana yang kata baru muluk Islam ataupun baru nak mengenali siapakah Nabi Muhammad SAW ini. Mungkin boleh kongsi sikit nasihat untuk para mu'alaf di luar sana. Alhamdulillah, masih. Bila nasihat ni, saya bukan orang yang terbaik lah beri nasihat. Sebab saya pun belajar juga daripada nasihat orang-orang lama, para syuyuh, guru-guru agama kan? Mereka yang alim ulama, even mufti-mufti kan? Yang sebenarnya menjadi sumber inspirasi. Para mu'alaf kan? Kalau nak tahu pasal Islam ni, belajar dulu tentang kitabnya. Itu yang pertama. Tapi bila kembali pada soalan yang saya pernah kongsikan tadi sebelum ni kan, iaitu siapakah aku? Perlu kita fahami dulu kenapa soalan ini timbul when you become a Muslim. Carilah jawapan tu dalam Islam. Supaya kamu kenal peranan, kenal fungsi, bukan sahaja sebagai seorang hamba, apakah fungsi selepas itu? Siapakah aku? Yang kedua adalah, apa tujuan aku hidup di muka bumi? Bila saya membaca Quran dan juga Bible, banyak menceritakan tentang kehidupan. Walaupun berbeza dari segi suasana kan, persekitaran. Nabi Isa pada orang Bani Israel. Kan? Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir. Para mu'alaf kena tahu, bila nak tahu tujuan hidup ni, kenapa memilih Islam itu sebagai agama dan cara hidup. Sebab Islam ni bukan sekadar agama untuk dianuti bila masa tertentu saja, tak. It's a way of life. Setiap masa, that is agama. That is your way. Itulah Islam sebenarnya. Tapi bila saya katakan kenal tujuan hidup ini adalah nak mengetahui sebenarnya hidup kita ni berpaksikan siapa. Kalau dalam Al-Quran jelas, even Nabi Isa pun jelas, dalam Bible pun jelas, Nabi Isa tak ada tempat dia merujuk melainkan Allah. Begitu juga dalam Al-Quran, para rasul, para anbiya merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rujukan pertama dalam hidup kita. So bagi mu'alaf, tujuan hidupmu jelas tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab peranan kita kalau tengok dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 56, yang bermaksud
tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Bila saya katakan the way of life, beribadah kepadaku, that is the way of life. Bukan sekadar solat 5 waktu saja. No. Rukun iman adalah tautan akidah diri manusia kepada Tuhannya. Dan dia percaya hidup dan matinya adalah karenanya. Tapi bila kata rukun Islam adalah syariah, undang-undang yang dia perlu pakai dalam hidupnya sampai matinya adalah berdasarkan rukun Islam. Itu yang kembali kepada bila rujukan pada persoalan tujuan kita hidup ini, para mu'alaf kena jelas. Mungkin sebelum ni kita memiliki agama atau memiliki hidup sebelum Islam adalah tak tahu hidup kita ni untuk apa kan. Tapi cuba bila fahami ayat itu, then you will know yourself. Sebab bila Allah kata jin dan manusia, bukan manusia je lah. Ada jin juga diciptakan di alam dia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Cuba bayangkan nanti suatu hari nanti, iaitu hari kiamat. Manusia dan jin dihimpunkan. What will happen during that time? Kita tahu tak peranan hidup kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas. Dan apa sebenarnya Allah nak tunjukkan di penghujung hidup kita waktu tu? Para mu'alaf sedar tak waktu tu? Ataupun sekarang, kenapa memilih Islam sebagai cara hidup? Dan soalan yang ketiga yang saya selalu tanya dan kongsikan pada para mu'alaf adalah, kemana nak pergi selepas mati nanti? Are you ready to die as a Muslim? Atau masih lagi ingat agama cara lama sebelum Islam? Remember this, sebagai seorang Muslim, bila hidup dan mati kita dalam Islam, do your best as a Muslim. Sebab itu adalah agama hidup mati kita dah. Cara hidup kita. Kita akan melalui 5 alam. Saya dah kongsikan pada dia orang. Alam roh kan. Saya pun dah kongsikan macam mana sebenarnya hidup kita ni adalah bertuhan. Kalau tak bertuhan, mana paksi kita? Sedangkan solat kita pun berpaksikan iaitu menghadap kiblat. Takkanlah hidup tak ada. Nampak tak? Kan? Alam yang kedua, alam rahim. Kenapa berada di rahim seorang ibu? Kenapa bukan seorang ayah bernama Abdul Rahim? Tapi ini bukanlah lawak kan? Tapi nak diberitahu pengertian rahim itu yang sangat besar signifikan dia. Why you are coming from your womb of your mother. Kan? Lepas itu kita hidup di dunia ini sebagai seorang manusia. Alam yang ketiga. So, what is your purpose of life bila berada sekarang kat sini? Lepas tu nanti bila soalan yang ketiga tadi tu, kemana nak pergi selepas mati? Tahu tak, ada tak ilmu nak pergi mana nanti lepas ni? Do you have your own secure in your life? Dari segi ibadah, dari segi ilmu, sebagai seorang manusia yang ada Tuhan, nanti mati ada bekalan kita bawa. Ready tak ni seorang mu'alaf? Baru kadang-kadang terfikir. Mengganggu mereka kan? Supaya kita nak bagi tahu mereka, hidup ini ada tujuan. Matinya kita nanti nak jumpa siapa? Kan? Berada di alam apa? Alam barzah, alam kubur. Kan? Berapa lama ada kat situ? Are you ready? Dan orang yang tak ada nanti, siapa yang ganti? Siapa yang jaga dia orang kan? Siapa yang nak ajar semua ni? Itu semua Islam mengajarnya. Lengkap. Dan terakhir, alam terakhir adalah alam akhirat. Itulah perhitungan kita antara baik dan buruk yang kita lakukan sekarang di alam yang ketiga. Menyebabkan mereka berfikir kan. Itu yang saya banyak beritahu pada para mu'alaf. My brothers and sisters, please know yourself with 3 question list. 3 soalan ni kalian kena tahu diri kalian dan cari jawapan ini dalam Islam. Supaya kalian become a good Muslim. If you are better than me, Alhamdulillah. Itu yang kami mahukan. That's why you are coming to our class. Kan? Dalam kelas bimbingan mu'alaf kan? Itu yang saya biasa beritahu kepada mereka. We want you to become a good Muslim, better than before. To prove yourself, to prove your family, your community, you become a Muslim. You are a good guy, man.
Saya bercerita macam tu kan. So semangat lah dia orang. Ya. Sebab Saya kita pun tak mau semangat ni. kita tak mau dia orang jadi Muslim menadah tangan saja kan. Ya. Kita nak dia qawiyun aziz, berusaha. Sebab itu dalam azan hayya 'alal falah. Ni jadi ceramah lain pula kan. Tapi nak beritahu pada para mu'alaf adalah, Kita kena buat part 2 ni. tapi nak beritahu para mu'alaf, Islam is the way of life. Pegang sampai berjumpa dengan Allah. Dalam hidup kita adalah Islam. Yakin dengan itu. Saya meyakini itulah hidup kita dalam Islam. Mati hidup kita. Semoga kita semua, para penonton di sana kan, hidup dan mati kita dalam Islam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam. Harap bolehlah memberi jawapan. Saya sekarang rasa termotivasi ya, semangat sekarang ni. Akbar Masya-Allah. kabira. Subhanallah. Alhamdulillah. Brother Jonis, tadi kita dah cakap pasal, tadi nasihat untuk mu'alaf lah. Kalau macam contoh ada di luar sana kawan-kawan kita yang belum Islam lagi, kan? Yang mereka mungkin tak pernah dengar pasal Nabi Muhammad, tak pernah dengar pasal Islam, ataupun mungkin ada yang sekarang ni tengah study, tengah study pasal Islam atau tengah study pasal Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada ke kata step-step mudah yang boleh mereka amalkan untuk mereka ni lah tahu lebih lanjut berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga Islam lah. Masih. Kepada saudara-saudara saya yang bukan beragama Islam, kalau dilihat dalam Al-Quran pun sebenarnya kita tak jauh. Kita adalah manusia daripada dua pasangan, dua individu, iaitu satu pasangan yang sama, iaitu Adam dan Hawa. Beza kita adalah ilmu, iaitu kita mempelajarinya dari awal tu dengan maklumat yang benar atau tidak sebenar. Itu yang pertama. Jadi kalau nak tahu kebenaran, yang pertama saya nak beritahu adalah find only the right scriptures. Itu yang penting. Cari. Dia tak boleh, kalau kita nak merujuk pada orang, apabila kita bawa kitab itu merujuk pada tuan dia, orang yang pakar kitab tu, yang faham. Sebab itu penting sangat apabila kita nak memahami Islam, rujuk kepada orang yang memahami ilmu Islam. Jangan tanya orang-orang biasa. Orang-orang biasa nanti jadi pengalaman macam saya, jawapan semua tak berapa meyakinkan. Kan? Sebab kita nak menuntut ilmu, biarlah ilmu itu memberi keyakinan yang kita boleh buat. Kan? Sama juga kita belajar apa-apa saja ilmu di luar sana, supaya kita boleh become a good people. KPI power, pencapaian tertinggi kan. Itu yang kita nak. So dalam agama juga begitu sebenarnya. Sebab agama ada KPI dia sendiri. Ada hala tuju dia nak capai apa. Kan? Itu yang pertama. Kedua, yang kedua, bila mencari kebenaran berdasarkan scriptures, get the right person, kan? Perlu ada satu niat yang suci, yang murni. Sebab kita tidak mahu bila kita nak mengenal sesuatu disulami dengan anasir-anasir yang tidak baik. Kan? Yang menyebabkan kita buat setengah jalan, separuh jalan. Kita tak nak macam tu. Yang kita nak adalah when you find this one, bermula A, biar sampai Z. Jangan berhenti sampai O. Ya akhirnya O saja. Oh begitu. Kita tak nak macam tu. Kan? Kita nak sampai Z. Then you confident. Confident tu macam Zorro. Tahu Zorro? Zorro, ya. Zorro dia naik kuda, pegang pedang dia, menunjukkan kemegahan, kekuatan dia. Yakinlah sebab kita dah dapat ilmu tu. Jadi make sure macam tu. Yang keempat, adalah cari rujukan tempat-tempat yang boleh belajar Islam yang dikenal pasti oleh jabatan-jabatan agama, yang mana dia membawa agama Islam itu selari dengan apa yang diminta oleh pimpinan kita, pemerintah kita di Malaysia, melalui sultan, melalui jabatan agama, kan? Ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita nak, supaya dia jelas ini adalah acuan yang dibawa oleh agama Islam. Acuannya sedemikian rupa supaya kita tak pening kepala.
Satu acuan saja yang memudahkan kita fahami dulu benda tu. Bila dah kita yakin, kita dah boleh amal, barulah kita rasa belajar agama-agama yang lain supaya kita tahu what do's and don'ts. Itu yang paling penting. Do's and don'ts tu penting. Yang itu yang keempat. Yang kelima, last but not least. Panjang pun. Betul lah, memang kena Kan? tambah jam 2 jam. Biar jelas. Jangan was-was. Boleh buat tagline baru kita ni. Itu yang kelima adalah selain daripada intention yang tepat adalah kena usaha. Usaha ini sangat penting sebab usaha ni dia menyebabkan you will feel the benefit. Itu satu. Tapi pengalaman kami sebagai mu'alaf, when you feel Islam is the right choice in your life, you will feel the sweetest iman in your life. Kemanisan iman tu ternyata. Serius saya kata. Saya boleh katakan hanya mu'alaf je yang memahami penghijauan mereka daripada togut kepada tauhid sekarang. Islam itu macam mana? Kan? Air mata pun tak boleh menjawab benda tu. Tapi itulah perasaan mereka kan. Itulah orang kata yang mereka tunjukkan, bukan saja perasaan kegembiraan kan, kemanisan iman yang mereka perolehi waktu penghijauan mereka. Sebab syahadah ini adalah pintu kunci pertama untuk mereka masuk ke syurga. Jadi kalau tak usaha bersungguh-sungguh, ruginya kan? Sebab memang setiap apa benda yang kita cari tu ada dia punya, orang kata, pahit manis dia lah. Tapi once you get the right one, you feel the love, then you enter to the right religion as your way of life. Subhanallah, you will feel the love. Itu yang saya kata. Love is very important. Bukan sahaja mengenal dirimu, tapi kita mengenal yang menciptakan dirimu. Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Brother Jo. Ada 5 nasihat dia. Saya pun kena catat balik ni sebenarnya. Nanti kena tengok balik video ni. Apa tadi 5 nasihat ni yang cukup-cukup penting, terutamanya untuk rakan-rakan yang rakan kita di luar sana yang belum Islam, yang mungkin dalam fasa untuk mengenal Islam. InsyaAllah boleh amalkan step-step ini untuk lebih faham berkenaan dengan Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Okay, Brother Jo, saya ada soalan cepu muas lah. Alamak, ingat dah habis lah. Last. Okay, saya rasa bila kita bagi situasi ni, mungkin semua orang pun nak berada dalam situasi inilah, di mana andai kata Nabi Muhammad SAW berada di zaman kita ni, ataupun kita boleh jumpa dengan baginda, mungkin apakah yang Brother Jo nak cakap, nak ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW jika dia ada bersama dengan kita sekarang? Tak dapat gambar kan? Kalau perasaan seorang mu'alaf ni, bila cerita pasal tadi tu, ni ada susuk badan tu kan. Pertama orang, kalau saya lah jumpa saya, memang saya akan peluk. Tak ada benda lain lah. Orang yang dirindui, wajah yang banyak kita dapat gambaran baik kan. Malah menjadi lirik lagu-lagu kan. Komarun sebagai contoh kan. Tak ada benda lain. Betapa indahnya. Dulu dalam hidup ni tak nampak bulan tu sebagai satu benda yang cantik, sebab kalau di Malaysia ni jauh kan. Tapi bila pernah merantau ke negara-negara lain, melihat bulan tu sangat indah, cantik, subhanallah. Tapi dalam hadis menyatakan, kalau lihat bulan itu, wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan tu. Cuba bayangkan, subhanallah. Tak dapat bayangkan lah. Kerinduan yang amat seorang hamba yang sangat dinanti-nantikan lah. Itu antara yang memang saya akan buat itulah. Dan
Dan yang saya pernah terfikir pernah juga doa, Rasulullah ada sekarang, saya nak bawa Rasulullah ni jumpa keluarga saya, beritahu sebenarnya apa kaitan Islam dan Kristian sebenarnya. Yang saya nak mereka semua kembali ke Islam. Sebab Islam, Yahudi, Kristian, Islam adalah adik-beradik. Tapi kenapa jadi macam ni? Itu perasaan seorang mualaf. Sebab kita tak nak memiliki Islam ini seperti mana dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri yang rasa, tapi keluarga tak merasai. Dia tak merasai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak merasai Allah itu dekat dengan mereka. Ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak dapat. Itu antara permintaan lah. Yang dalam doa tu, kan saja dapat peluk keluarga. Allahu Akbar. Dan kalau lihat lagi, kalau macam kita dapat tahu bahawa kalau masuk syurga nanti, Allah bagi peluang 70 orang yang kamu kenal untuk masuk ke syurga kan. Saya tak ada orang lain yang di kalangan 70 itu adalah ahli keluarga. Ya Allah, berilah hidayah dan saudara-saudaraku belum Islam ya. Itu antaranya. Sebab tak boleh nak bayangkan kecintaan itu. Kenapa lah ditanya soalan ni? Allah, kenapa lah ditanya soalan ni? Kalau mungkin saya pun tak tahu nak cakap apa bila kita jumpa dengan baginda Rasulullah SAW. 70 orang yang kita sayang nak masuk syurga. Cuma bayangkan, kalau mu'alaf ni tak ada lain yang dia nak, adalah keluarga dia, yang mungkin membenci, memarahi kerana dia memeluk Islam kan. Tapi itulah impian kami sebagai seorang mu'alaf. Peluang itu kami nak. Dan doakan Amin. agar mereka memeluk Islam. Amin, insyaAllah. Sangat cantik Islam ini, sangat cantik yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tak dapat digambarkan. Tapi yang kita boleh nyatakan adalah perbuatan kita. Kita kongsikan yang mana yang kita mampu, supaya boleh mereka merasai this is the love that we have. Yang membuat-buat, yang menanti-nantikan untuk kita peluk dia. Orang yang, dan even dalam sebuah hadis kan, para sahabat, Rasulullah bertanya para sahabat, ada satu golongan yang dia kata, yang baginda kata, yang dia sangat rindui kan. Tapi para sahabat tanya, ada yang katakan, adakah kami ya Rasulullah kan? Dan dia kata bukan. Mereka juga sebenarnya adalah orang yang para sahabat akan masuk juga ke syurga bersama baginda. Lepas tu sahabat lain lagi kata, para malaikat, semua bukan maksud saya kata bukan tu tak masuk lah, maksudnya masuk Islam, masuk syurga. Tapi bukan itu yang dirindui. Tetapi kalau dilihat semua para sahabat yang kongsikan diri mereka, para malaikat kan yang lain tu, adalah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di penghujung ayat itu baginda menyatakan, yang baginda sebut adalah mereka yang tak pernah melihat wajah, mereka yang tak pernah hidup bersamaku, tapi mereka rindu
maka mereka rindu kepadaku. Dan itu adalah umatku. Allahumma salli ala Moga Allah berikan kita kekuatan merasai rasa iman dan Islam ini sampai bila-bila yang akhirnya kita jumpa Allah di syurganya nanti, insya-Allah, InsyaAllah. dan dapat berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Baik, walaupun kita tak pernah berjumpa pun tak pernah melihat Nabi Muhammad SAW ini, namun kita merasakan sangat dekat. Kita merasakan cinta, kita merasakan rindunya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Brother Joe atas perkongsian yang cukup kata inspiring, okay? Dan juga tips-tips yang sangat-sangat penting untuk kita aplikasikan dalam aktiviti harian kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah sampai di sini saja kita punya episod yang kedua. Okey, kalau nak episod yang ketiga, insya-Allah boleh subscribe dulu, dan juga saya nak 100 like. Ada 100 like kita keluarkan episod yang ketiga, insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih juga kepada semua para pendengar dan juga penonton Hidayah Podcast. Teruskan menyokong usaha kami ini. Teruskan kita menyokong usaha Hidayah Center Foundation, terutamanya dalam menyampaikan Islam dan juga memperkasakan mu'alaf. Okay? Jadi kita tutup kita punya podcast kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay? Dan saya ada satu lagi pantun. Okay? Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah Podcast, buka mata, buka hati. Hidayah, Hidayah, suara yang menyapa. Hidayah, Hidayah, kisah yang mengubah. Real talk, real faith, kita jalan bersama.